DBKL sita 8 perniagaan tanpa lesen warga asing. Kuala Lumpur. Dewan Bandaraya Kuala Lumpur, DBKL, melaksanakan operasi khas membanteras aktiviti perniagaan tanpa lesen oleh warga asing di beberapa lokasi sekitar ibu kota. Hasil daripada operasi ini, sebanyak 8 perniagaan disita melibatkan kawasan di Jalan Tun Tan Siew Sin, Jalan Silang, dan Jalan Leboh Pudu. Menurut kenyataan DBKL, perniagaan yang disita melibatkan penjualan makanan dan minuman yang dijalankan tanpa lesen sah. Tindakan ini diambil selaras dengan Undang-Undang Kecil Pelesenan Penjaja Wilayah Persekutuan Kuala Lumpur, 2016. Semua barangan yang disita telah dipindahkan ke stor sitaan DBKL di Jalan Lombong, Taman Miharja, Eras untuk tujuan dokumentasi dan siasatan lanjut, menurut kenyataan pihak berkuasa tempatan itu di laman Facebooknya malam tadi. Selain penyitaan, DBKL turut menjalankan pemantauan secara statik bagi memastikan tiada lagi aktiviti penjajaan tanpa lesen dilakukan, khususnya oleh bukan warga negara. DBKL menegaskan bahawa pihaknya akan terus mempergiatkan pemantauan dan penguatkuasaan bagi memastikan setiap aktiviti perniagaan di ibu kota mematuhi peraturan yang ditetapkan demi kesejahteraan dan keharmonian penduduk bandar raya ini.